Hey, what's up guys? So esok kita dah mula bersahur. So ni ada 6 menu sahur yang KA dah buat, yang korang boleh save siap-siap. Nanti tak tahu nak masak apa, boleh tengok video ni. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke bulan Ramadan. And jom kita start. Okay, first korang ambil ikan kembung. Yang ni kita kelarkan, engaukan dengan garam dan juga kunyit. Lepas tu goreng macam biasa sampai dia garing macam ni. Ni makan dengan nasi putih dengan kicap pun sedap. Tapi sabar dulu. Ambil bawang merah, bawang putih, lada besar dengan cili padi kita cop-copkan. Lepas tu tumiskan sekali dengan 1 batang serai yang dah diketuk. Tambahkan 1 sudu sos tiram. And then masukkan sikit sos ikan bagi balance rasa. And tambah garam dengan gula secukupnya. Yang ni make sure cili masak nanti sakit perut tak tahu. Masukkan ikan kita dah goreng tadi. Perah limau nipis. Sangat sedap. And siaplah ikan kembung goreng cili padi. Okay, next korang ambil 1 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, tumis kejap. And masukkan isi dada ayam yang dah dicincang-cincang. Lepas tu tambah 1 sudu sos tiram, 2 sudu kicap manis, setengah sudu black pepper yang dah ditumbuk lah. And then masukkan air bagi ada kuah sikit. Lepas tu tambahkan cili padi bagi extra pedas. And then air tepung jagung nak bagi dia pekat sikit. Bila inti dah siap, letak tepi dulu. And then korang ambil 3 biji telur, masukkan dalam kuali, goreng bagi dia pusing kiri kanan depan belakang bagi dia besar macam ni. Letakkan inti kat tengah, and kita boleh bungkuskan dia kanan ke kiri, kiri ke kanan, depan ke belakang. And siaplah kita punya telur bungkus. Yang ni favourite KA Mak selalu masak kalau sahur lah. Alright, untuk menu ketiga korang ambil ayam, gaulkan dengan garam dengan kunyit, goreng sampai garing macam biasa. And then tumiskan 1 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, masukkan serai yang dah diketuk, halia sebesar ibu jari, tumis-tumis sekejap. And then tambahkan kicap manis. Kicap ni depends korang nak banyak mana tak kisah. Tambahkan sos tiram sikit je, tak perlu banyak. And then masukkan balik ayam yang kita goreng tadi. Untuk extra pedas, tambahkan cili padi banyak-banyak kat dalam. Lepas tu letakkan tomato dan juga daun bawang, kacang-kacang. And siaplah ayam masak kicap, my favourite. Okey, untuk menu keempat pula, cairkan 2 sudu butter, tambahkan 1 biji telur dengan udang. Telur tu kacau-kacau, dan tambahkan 3 ulas bawang putih yang dah dicincang. Lepas tu tambahkan nasi putih yang tak habis makan semalam tu. Gorenglah sekali dengan perencah nasi goreng Cina. Kacau-kacau, and then nak bagi lagi kick, tambahkan cili padi and daun bawang. And sedia untuk dihidang. Dia sangat simple tapi sangat-sangat sedap guys, kena try. Okey, menu kelima pula, masukkan setengah biji bawang Holland, 3 ulas bawang putih, 1 batang serai yang dah diketuk, 1 sudu cili kisar, masukkan ayam, lepas tu kacang-kacang tumis macam biasa. Lepas tu korang tambahkan 1 sudu sos tiram, 1 sudu sos tomato, 1 sudu sos cili, and then sos ikan macam biasa. Lepas tu tambahkan daun limau purut dalam 2-3 helai macam tu, cili padi nak bagi dia pedas. Lepas tu siaplah kita punya ayam masak paprik. Okey, untuk menu terakhir pula, tumiskan 1 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, and then ambil 1 tin kecil sardin. Lepas tu dia akan nak meletup tau, minyak panas ni. So letakkan air sikit. Lepas tu korang pecah-pecahkan sardin tu, tambahkan kicap manis sikit, letakkan cili padi untuk bagi extra pedas, seasoning semua. Lepas tu bila kuah dah pekat, masukkan daun ketumbar. Tapi belum siap lagi. Goreng dulu telur dadar macam biasa. Tak kisahlah nak buat berapa biji, buat lebih pun tak apa. And letakkan kita punya sardin tadi ke atas, and sedia untuk dihidang. Sama juga yang ni pun boleh makan nasi putih. Maka siaplah 6 lauk sahur. Tarik nafas aku buat video hari ni. Tapi senang, korang boleh refer kat satu video, tapi ada menu untuk masak 6 hari terus. Okay, so selamat mencuba, selamat berpuasa. Yang penting jangan lupa set alarm esok nak bangun sahur. Okay guys, see you guys tomorrow, and selamat bersahur.